Assalamualaikum. Pagi. So, hari ni kami ingin mengenalkan projek FYP kami iaitu Smart Water Tank. Projek ini diilhamkan bagi mencipta sebuah sistem penanaman secara hidroponik yang menggunakan medium penyejukan serta persekitaran yang bagus untuk tumbuhan salad. Selain itu, projek ini juga direka untuk memudahkan para petani-petani kecil-kecilan bagi menanam pokok di rumah sendiri. Penyataan masalah. Para petani seringkali berhadapan dengan kekurangan air dan pengagihan air yang tidak sekata. Ini boleh menyebabkan tanaman mereka rosak dan layu. Sistem ini dimainkan dengan 3 objektif kajian. Yang pertama, mereka bentuk sistem Smart Water Tank. Yang kedua, menguji kebolehfungsian Smart Water Tank. Dan yang terakhir, menganalisis data Smart Water Tank. Projek ini didatangi dengan sistem asas penyejukan. Sehubungan itu, projek ini menggunakan water pump untuk menyalurkan air pada tangki pertama. Ia menyalurkan air kepada tangki penyejukan. Di tangki penyejukan air disejukkan oleh gegelung pipe Cooper. Kemudian, air yang telah disejukkan di tangki kedua disalurkan ke bekas tanaman pokok salad ini. Perbezaan penanaman hidroponik menggunakan air biasa dan air sejuk. Penanaman hidroponik yang menggunakan air biasa 31 darjah Celsius, ia akan menyebabkan tumbesaran pokok mengambil masa yang lebih lama untuk subur berbanding dengan penggunaan air sejuk. Manakala penanaman hidroponik yang menggunakan air bersuhu rendah 23 darjah Celsius hingga 21 darjah Celsius, ia dapat mempercepatkan proses penumbuhan pokok berbanding menggunakan air